Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Ni kita nak pergi ke Bos Ijan second round. Di sini kita ada dekat Causeway. Bakal train tu dah siap. Hari 3 orang je pergi. Kalau pergi Bos Ijan singgah dekat apa? Kari 40 hari. 40 hari lah. Oh, sedap tu. Jalan proses macam ni. Tak pasal dekat. Jauh, tu jauh. Kadang-kadang kosong tak ada orang. Kalau kita dengar tunggu lagi satu kereta. Jom. Let's go terus sampai jalan susul keluar ke Air Hitam dalam masa 1 jam. 40 minit lah. Okay, 92 km. See you there. Pokok jati ni. Cuma pokok jati ni. Ini. Ha. Jati kita satu lah berapa tahun ni. 25 tahun lebih lah. Ini mantap. Kita standby belok kiri ke Air Hitam, Keluang, Batu Pahat. Slow down your vehicle, turn left to Air Hitam. Tol Air Hitam. Haji nak bayar. RM7.46. Okey, kita belok kiri. RM7 daripada Johor tu ah. Daripada Kempas. Lepas tu. Belok kanan. Belok kanan. Dah boleh belok. Tapi dah okey. Kanan ke Yumping. Terus Batu Pahat. Kiri Johor. Turn right. Lagi 20 minit sampai. Kari kambing 40 hari. Okey, kita nak dekat Sabah. Macam mana? Oh ya. Kita depan sikit. Di depan sikit. Sampai kari kambing 2 hari. Slow down. Oh, ni hari kita Slow down. Kita pergi depan lah. Sini boleh lah. Jangan depan sini. Kita masuk. Kita buat tadi. Kita pergi sini. Sini okey lah. Buat more parking dekat tu. Ni senang lah. Tapi sini senang. Terus keluar. Betul. Kita keluar. Okey. Ini kita punya second round. Lepas dah turun lagi. Ini hari kita makan roti prata je lah. Tak makan nasi lah. Muak pula. Okey. Ni kedua kali lah. Wah. Sebab tu apa dia punya kari tu yang bikin power, terpaksa datang. Datang seorang tak boleh, terpaksa ajak adik. Adik perasa.
Tu dah pandai tu. Kan dah laju dia. Macam ni. Sebelah kiri. Telur pindang tak? Telur pindang. Sini. Sini Makan ke? Ada dekat etak ni. Ya ke? Datang kita dulu. Kari kambing. Kuah kambing. Kari kambing. Okey, telur 303. Lauk kambing ke kuah saja? Kuah kambing. Berapa? 3 lah. Kuah kambing 3. Air. Air Teh 3. Teh 3. Kita tarik 3. 63. Berapa? 63. Apa bayar ni? Tiga kan? Hari kita tak makan nasi, kita makan roti canai. Mari. Telur 101 kg. Mari sebut bismillah. Ni mak Haji suka. Mak suka Kalau lebih lada sedap. Manis. Ingat apa? Manis sangat. Kalau gula apa? Pedas cili sedap. Ini lagi sedap dengan pasal. Okey, jumpa makan. Apa? Kambing. Wah. Oh, dia ni rebus tu lah, rebus. Dia boleh lempeng. 3 telur, 3 kosong, 3 kuah kambing, RM65 semua dengan air teh. Ya, mantap. Ni pun YouTuber. Ni pun hantar lagu anak-anak. Apa nak? Ada sampai. Habis. Cuma habis. Don't drop my water face. Tengok yang lagi. Habis. Belah. Okay, let's go. Cik jalan-jalan dengan Pak Omar. Tadi berbual apa? Pasal di jalan-jalan pada Kelampatan ni jalan. Oh, makcik tadi. Dia kata makcik naik Kuala Lumpur. Tak ada mana naik Kuala Lumpur. Di sini sudah dekat-dekat. Orang Johor Keluar apa? Kelampatan. Patah. Sekampung lah. Tak. Kampung ke teres ke mana tak tahu. Okay, let's go. Let's go. Aduh. Orang semua dah buang air. Tak kena tak apa. Haji jalan terus je Okey. Nanti saya kasi tahu. Tunjukkan saya. Jalan terus je. Siratul Mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Ni terus je. Kita tengah masuk sekarang Pekan Yomping. Buat-buat durian jadi banyak sini. Ada kelapa. 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 Ada kelapa
kiri je. Ikut lane ni je. Ambil kiri mas. Tangan dia. Oh dah penuh eh. Dia kan sedih punya nak nanya. Dia buat dah terlajak kan mana-mana dia. Padam-padam mengisahkan diri. Bismillah. Okay, ni belok kiri. Oh, kasar. Okey. Bagaimana? Lalu orang telajak, orang pergi terus. Terus tu pergi Segamat, pergi Pahang, Terengganu, Kelantan sini. Okey. Ni kita ke ni Batu Pahat. Kita nak sampai di lepas sungai tu belok kiri. Kiri. Lepas sungai, lepas sungai. Kalau banjir naik ni. Ini Pekan Parit Sulong. Selong. Dan sini tak apa. Traffic light tu belok kiri. Kita mengalir ke Batu Pahat. Jalan Simpang 5. Budget 2026 wish list. Okay, clear. Hi, my name is Idani. As a lecturer Petrus. in private university, my wish list for this year's budget includes greater support for education and fair recognition of academic staff in the private institutions in terms of research grants. Terus sampai Bos Ijan lah, sebelah kanan. Incentives. Ini kanan ni. Depan sikit. Ha? Depan sikit, depan sikit, depan sikit. Sikit dah. Ni. Nah. Ini yang depan ni. Ya. Ni masuk ni. Kawan. Kita dah sampai Bos Ijan. Tu kontainer pun baru sampai. Ada 2 kontainer baru sampai. Sini lah. Masuk dia. Hijau-hijau masuk je. Hijau tu boleh taruh. Ni bos datang beli kampung hijau. Masuk je. Wah, baru sampai ni. Ada barang kasih sol. Okey. Ni kita yang berkeluar kan. Alhamdulillah dah sampai sini. Sekarang jalan-jalan untuk on the road dia dah dapat tangkap Alung Aja. Ya senang ah. Senang. Yang tadi yang lama tu tak tengok tadi yang lama. Ini jalan. Okey, silakan. Stop. Mana seminggu? Sepetang seminggu. Tentang sehapa. Seminggu ke sepetang? Seminggu. Seminggu. Yang penting tak pakai dah lama ni dah pindahkan lagi. Waalaikumsalam. Salam. Seminggu dah seminggu. Datang. Seminggu cuti Seminggu. Apa? Sepetang ke seminggu? Seminggu. Belum sampai. Oh, belum sampai. Dia meeting. Angel pun tak ada lah semua. Meeting mana? Sini dalam. Kat HQ. Ya, cik masuk. Jap. Cik nak tambah barang ke? Semalam dah apa dia orang communicate pasal kita nak tambah barang nak. Macam kita senangkan. Macam dia macam ni. 8.
Tak, itu meja dulu. Dengan meja dulu. Meja. Kita tak ambil meja dia. Sama-sama. Bagus. One set kan? Tengok meja yang ni. Ini baru sampai. Kursi Jadi yang sana tukar ke yang kain. sini? Mana lebih cantik? Ini one set dah siap. One set dah siap. Tapi kain tukar. Kalau yang ni pun okey. Kalau tu aku costing sikit je. Kos dia. Kos tu kos cincin. Kain ni. Kalau nak tukar. Kalau yang cushion lah. Mana cantik? Cushion yang cushion lawa ke atau cushion tu mau cantik? Mana cantik? Dua-dua lawa cik. Ni pun soft-soft. Dah saya angkat tengok sebelah. Mari kita pergi sana. Moji, Eh. kamu angkat berat. Ringan lah cik. Aduh, ngani long. Ni dah tukar ni ni kayu dia. Kira total 2,000 lebih. Sebab kain. Tengok kepada kain yang cik. Dengan kupaya-kupaya kita jahit. Seminyak sekali. Kalau cushion dah kalau itu, kita kan nak kalau sama lah. Ada sama. Kebetulan cik ada sampai kain yang ni. Ada. Alhamdulillah. Tapi saya kena pastikan dulu sebab mungkin masakan satu buat satu set tu anak cik. Kira semua ready lah. Ini dengan meja lah. One set cik ada cermin apa segala. 18,99. Kalau campur dengan kain, anggaran lah cik. 20. Semua 7,000. Berapa? 7,000. 8. Cik. Oh, kali 8. 18,99 saya campurkan dengan 3,000 lah anggaran lah. So dalam 21,99. Kursi tu lah, compare dengan Yang bunga kerawang-kerawang tadi tu kan? Ya, yang ni. Yalah meja dia yang kerawang-kerawang tadi. tapi Betul. dia punya ini tukar lah. Kalau tukar lah. Kalau tukar dah 20 lebih something lah cik. Sebab kain costingnya satu gulung banyak cik. Kalau kursi meja makan kejap ya cik. Saya try tanya orang tu. Kadang-kadang seminggu tak sampai kakak itu hari lah. Dia cerita buat birthday. Brand tu. Situ. Cakap seminggu tak. Kira apa? Sol. Lagi sekali pas sikit. Pas sikit. Okay, 1, 2. Tahu kan. Okeylah. Nanti kau nak bayar. Ya, yang tu okey. Hari tu dah bayar dia macam ni single bag. Sol. So, Nyanyi-nyanyi. Hai minggu. sihat. Kurang sihat sikit. Ada tu. So, Acik nak tambah katil single ni. Hari tu yang sampai kontena, ada orang punya ke? Tak ada. Tak ada orang punya. Aku ni satu ni je. Design. Dia nak berapa? Aku cuba lah. Ini yang mampas ni dah clear kan. Oh, so satu ni lah yang design ni. Bawah ni. Itu dia design dia. Yang kerawang tu kan. Kerawang? Bukan kerawang lah. Kerawang Ini ada? manis. Kau tengok Manis. yang Sama sampai ada tak? ada yang kerawang tak? Yang single. Kerawang single ada tapi kena bila nak masukkan sekali dengan yang ni. Yap. Cip. Tak, kalau boleh nak masukkan dengan dia. Jadi Ini TV dan yang tiga jadikan dua lelaki. Musibah. Kursi bar belum tahu dia punya tu. Kemimian. Ha? Kemimian. Bukan dia punya. Benar lah kan.
Okay bos, macam mana dia deal ni? Okey. Macam mana ni? So ni. Ha? Okey tak cik? Okey. Okey. So. Duduk lah. Mana bokeh cik? Bokeh cik tak ada. Kat dalam. Okey. Ya Stop. cik, ada ni. Ni nampak? Okey. Okey. Pan. Cik ni daripada mana cik? Dia daripada Singapura. Singapura cik eh. Kali ke berapa datang? Oh, ini dah keempat dah. Kali keempat dan kali keempat dah di Uish. Acik ni baru datang hari yang minggu lepas 100k. Ni dah lebih 100k ni Dah lebih dah. Dah lebih 100k. So, Halo. macam mana boleh sampai boleh ada rasa nak datang kali keempat ni cik? Dia kena datang ke sana, dia tengok sini. Orang dia lain, dia tiap-tiap kali bertukar. Alamak. Dia corak. Minggu lepas balik. design Dah dia beli, ubah. dah beli. Sekali sampai rumah tengok meja lain. Dia macam nak yang Ni. Kerawang ini. Sebab tu datang ini hari. Datang lagi. Ambil Berkenan yang ni. Berkenan dengan Berkenan yang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat apa publicity antara ni dua, asyik bertukar bertambah. Tukar bertambah cik eh. Bertambah. Alhamdulillah. So harap nanti acik dapat barang InsyaAllah, ni. insyaAllah. Kalau ada apa-apa nanti beritahulah cik eh. InsyaAllah, insyaAllah. Dan datang lagi nanti. InsyaAllah dalam seminggu, 2 minggu dengan anak. Datang lagi. Datang lagi. Alhamdulillah. Okey, lagi satu kali. Apa lagi? Acik daripada Singapura dah di Terima kasih banyak-banyak cik. Terima kasih. Terima kasih cik. Sama. Ada kalau cik datang, dia tambah lagi. Cik. Jom kita hantarkan. Jom. Untuk Acik dah ada dah ni nasi lemak. Tak apa cik, saya bawa kan nasi lemak. Nasi ayam. Acik nasi lemak aja. Saya ni. Ni acik aku buat satu. Saya dah. Harga mak. Boleh tapak kakinya. Okey, let's go. Cik, terima kasih. Yeah. Datang lagi ni. Cuba kita salam dengan bos. InsyaAllah. Cik. Okey, terima kasih. Sama eh. Sama-sama cik. Terima kasih. Sama. Dah dah. Dah on lah. Dah on. Salman. Ada lagi adik? Tempat Salman. Salman. Oh, ni dia, ni kedai dia. Oh, Prabada. Oh. Salman. Salman Han. Ada gambar kat sini. Oh. Tempat Salman. Oh, lampu dia. Dah sampai. Berapa dia punya? Nak duduk ni apa? Mana tepi ni tepi ni. Belum. Pijak tepi. Kau break. Dah. Ini kedai Salman. Wah, bos nak beli juga bos. Tengok. Tengok. Alhamdulillah. Mana? Tak tadi 05. Tu pisang muda eh?
Bisa masak eh? Bisa masak. Ha. Orang nak beli pisang. Satu set. Sudah nak. Ini otak-otak je sudah. Tadi order fries eh? Fries satu set. Otak-otak daun. Otak-otak daun. Otak-otak macam-macam eh? Dia ada kopi otak-otak dengan otak-otak daun. Otak-otak daun adik. Otak-otak daun. Try je. Satu set eh? Ya. Ha. Okey lain? Lain. Tak ada Okey apa? lah. Kalau tak. Anak kita order lagi. Okey, kalau nak panggil lah. Ya. Boleh. Okey. Fries ada. Fries satu set. Ada pisang satu set. Otak satu set. Fries satu set. Alam kat mana sekarang? Sekarang kita dekat Parit Sempadan. Parit Sempadan. PT. PT abangnya poin-poin dekat di Parit Sempadan. Ini benda durian. Sedap? Sedap. Haji pun sibuk ambil video eh. Rujak. Pisang. Oh, ini pisang. Rujak pisang. Sedap babe. Sedap babe. Aduh. Sedap babe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mantap, mantap. Mantap. Kotak besar. Kotak dia besar. Kuat hati. Terima kasih.